gabungan spiritual dan praktikal untuk melawan ketakutan yang tidak nampak mata kasar. Sekarang anda mungkin tertanya, adakah kisah orang minyak masih relevan dalam dunia moden? Di era teknologi, sesetengah menganggap legenda ini sekadar bahan jenaka atau filem seram. Tapi sebenarnya, cerita lama ini tetap memberi impak, terutama dalam membentuk identiti budaya dan moral anak muda. Cuba bayangkan kalau dulu orang takut orang minyak, hari ini kita berdepan dengan ancaman digital seperti scammer dan cyberbully. Bukankah kedua-duanya simbol kepada ketakutan terhadap bahaya yang tidak kelihatan? Saya pernah berbual dengan generasi muda yang berkata, kami tak percaya lagi pada hantu, tapi kami percaya pada nasihat nenek, jangan sembarangan percaya orang. Bukti bahawa nilai di sebalik kisah ini masih terpakai, walaupun medium dan konteks berubah. Jadi, apa pengajaran terbesar dari kisah orang minyak? Bagi saya, ia mengingatkan kita agar sentiasa waspada, mempercayai naluri dan menghargai ilmu serta nilai warisan. Setiap legenda ada sebab dan maknanya. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih kerana bersama saya dalam episod Nasi Rahman kali ini. Ingatlah, setiap malam menyimpan rahsia dan setiap kisah lama boleh menjadi cermin kepada cabaran baru. Selamat malam, jangan lupa kunci pintu dan mungkin baca doa sebelum tidur.